Oh, songkoknya. Oh. Assalamualaikum, selamat pagi ya. Okey. Alhamdulillah hari ni dapat turun lagi ya dekat area Sungai Musoh. Okey. Sungai Musoh Bot dah standby dah. Sekejap lagi kita nak gerak pergi ke Pulau Betul Putih InsyaAllah. Okey, terima kasih pada sebelum tu aku ucapkan terima kasih pada korang yang sudi menonton video aku. Okay, ni trip aku kali kedua untuk ke Sungai Musoh. Okay, tunjuk sikit belah sana tu gelap tu, depan sana. Okay, ni dia Sungai Musoh tu dia bot dah standby. Ni player kita. Ni player kita yang tak asing lagi Cik Wan Pizan itu Cik Adi itu Cik Adi, ni Cik Wan Pizan. Saya kenalkan player kita dulu. Dia tengah berangkat ni. Kita kali ni tengok kita boleh putar sekarang ni Tadi raja-raja tengok channel dia. Okay. Muda Ni jom kita menuju ke bot, menuju ke pantai. Bot tepi pantai je ni. Tu dia. Tu Cik Wan tu. Okay, jom kita naik bot. Kita melangkah dengan Bismillah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ni bersama tekong kita Wah, tekong kita bisa. Ada pulau lagi. Okay, spot pertama dah sampai Sauh tekong dah turun kan. Spot pertama. Luncur. Pertama. Kita tengok dia pertama. Wah, kerapu marilah. Kerapu. Okay. Kesan pertama hari ni. Alhamdulillah. Menarik ikan. Ikan apa dia tarik? Batu radung lah tu. Mau kerapu naik nampak kerapu dia. Tunjuk dia kerapu sini. Nampak? Alhamdulillah. Strike kedua kerapu. Tengok tu. Ikan apa ni? Ada ada lah tu. Nak melengkung tu. Tu ikan apa? Tu dia. Tanda. Okay, cantik. Dia sudah mari. Ada. Alhamdulillah kerapu. Ni dia kerapu yang untuk kita hari ni Alhamdulillah. Okey. Wah, Pizan masih beraksi Ni giliran dia hari ni.
Huh. Kita tengoklah apa dia naik ni. Huh. Asli dia. Wow, boleh tahan kerapu besar. Ya Allah. Sini angkat sikit sini. Huh, kerapu boleh tahan besar. Alhamdulillah. Oh, aduh. Oh. Stop. Aduh. Oh. InsyaAllah ada. Apa dia naik tu tengok kerapu lah, kerapu wah, kerapu baik ya. Boleh buat raya esok. Ni dia. Ada. Ada tengah-tengah sarung ada. Alhamdulillah. Kasar. Oh, melengkung. Oh, kerapu. Oh, kerapu kecil Oh, ada kerapu. Alhamdulillah. Okey, awan lain macam kalau kawan tahu rik tadi sedap Oh, kita tengok daripada depan je lah asli orang Pizan ni Ni dia angler. Wah, kaci. Oh, kaci. Ni dia kaci kan nama dia kan. Nama dia kaci yang cantik kan dia. Menggeleding. Buka. Cantik. Okey, terima kasih. Mantap, melengkung. Tekongnya Ya Allah. Sauk. Kenapa, Bang? Wah, besar kerapu ya Allah, besarnya. Alhamdulillah. Oh, gila, mantap. Dia kata, jom, sauk, tolong sauk. Nah. Tengok. Mantap. Mana dia? Tak naik ni. Oh, dah nampak dah. Ikan apa Tarang. Oh, besar ya Allah. Oh, mantap. Main-main aja. Oh, bunga besar lah. Oh. Jo pula ambil aku nak tukar ambil gambar je lah. Ayo. Aduh. Bunga lagi. Bersambung. Terus sudah panas. Saya tukar udang. Mantap aja. Sauk, sembah. Tadi tolong sauk. Sembah. Oh, sedap. Oh, ada. Bunga ni. Ni boleh patah je orang ni. Orang RM30 mampu patah ni. Mana dia? Tak naik lagi tu. Jangan kendor, jangan lambung tinggi. Saya lambung tinggi bang, gulung je. Dia aku sedikit ni. Takut nanti dia kalau terlampau dia boleh lepas. Oh. Bunga ni.
Mantap. Unga. Sama saiz. Mantap, sama saiz. Muka dah senyum lepas berak Bau lepas berak muka dah senyum Muka berak. Okey, ni. Ni Saiman dia Okay. Oh tu, cekong naik lagi Ada kan cekong Oh, cekong ada. Main bottom drift bottom drift. Trời, con này vừa cho con này vừa. Ồ, lắm nữa. Rồi, cho đây. Apa itu? Oh, cho đi cô. Cho đi. Ok, số. Lagi. Oh, số. Ok. Ada Jo punya. Jo berceritalah sikit tarik ikan. Perasaan tu. Wah, kerapu. Besar juga. Alhamdulillah. Kerapu. Oh, laluan kapal Kapal punya banyak ni laluan kapal. Sana Batu Putih. Pulau Batu Putih kat sana. Oh, pangkoknya. Oh. Oh, ada Oh, ada kau. Oh. Ada. Oh, kapu. Oh, macam ajak aku. Macam ajak. Tak tembus. Wah, ni kerapu Ali muda dapat Oh, baiknya. Macam mana nak kena masuk Wah, kasar Full. Memang rezeki dia je lah hari ni. Alamak, tak keluar direct dia. Asyik dia main dia punya tarik. Tanya jugalah orang jualan saya tu. Dapat juga dekat jualan saya. Tak juga. Ambil nama sikit kawan. Sikit bagi dia. Oh, kasar Belakang. Oh, itulah nak pergi belakang ni. Dia bangun sikit dia boleh dia? Tak nampak ni. Kameraman tak nampak ni dia. Kan dalam macam belakang tengah. Okey. Nampak sini. Unga katanya. Ebek. Oh, kasar. Tali siapa ni? Tahu je ebek sana je. Angkat ebek sikit. Jangan keluarkan ikan tu. Keluarkan ikan. Tu dia ebek dia. Wah, pernah tali kat mulut dia. Oh, alhamdulillah. Besar. Kapal besar kan. Kapal besar. Wah. Oh, ombak dia. Oh, kapal besar. Kapal besar. Baru nak ambil gambar kapal besar. Okey, sekarang kita nak menuju ke Menuju ke Pulau Batu Putih Sana Pulau Batu Putih. Sekejap lagi kita sampai Pulau Batu Putih. Okey.
Dah pukul 1.20 Pulau Batu Putih. Okey, jom sikit lagi nak sampai. Tu dia Pulau Batu Putih, Pulau Rebutan ni kali kedua kita sampai kat sini Bulan 6 sorry dah sampai. Ni kita sampai lagi sekali. Okey alhamdulillah kali kedua kita sampai kat sini bulan 6 sorry kita dah sampai. Ni kali kedua kita sampai di area Pulau Batu Putih. Kat mana Pulau Batu Putih? Tu sana tu Pulau Batu Putih sana tu. Udang. Nampak kapal sini. Ini laluan kapal kapal sini tu besar kapal Pulau lepas. Kita tengok dulu suasana. Tengok suasana dulu kalau kita tengok sebelah sana Indonesia di sana. Kasar. Kasar. Makan. Dah pergi bawah. Jangan tinggi sana. Atas jangan aku. Naik ya Allah. Naik ya Allah. Naik. Naik. Okey, dah atas. Okey. Besar. Sauk. Okey. Masuk ke dalam Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Besar dahsyat kita. Anda Orang pertama kita dapat dekat Pulau Batu Putih dia. Nanti. Area Pulau Batu Putih. Tu Batu Putih. Ini tak putih sangat, kerapu. Cantik. Anda ada mancing. Okey. Terima kasih kepada yang menonton. Alhamdulillah kan kita cari lagi tu dia. Kita cari lagi ikan kerapu saiz budak Okey, cantik. Jom cari lagi. Okey dah. Ada. Tak masuk asasi dia. Ketarap geng. Ketarap sudah ada Alhamdulillah ketarap. Dapat ketarap seekor. Ni. Alhamdulillah. Besar ikan ni. Tu dah. Okey. Cari lagi. Mak. Dia punya oi tu risau ke tengok. Tengok ni. Habisan minta nak ketarap juga lah apa yang dia nak tu. Kerapu selamat hari raya Depan Wali. Ini kerapu Depan Wali Okay. Abang Adi jarang-jarang berlaku Wah, sekali berlaku betul lah. Okey, angkat sini. Alah, mantap. Tengah ada kan. Tengah ada. Sarap. Okey, tarik lah sana je. Besar Ketarap lah. kamu lah sana kan.
Nanti kau pambut bang. 20 lah. Oh. Tapi nak angkat ni. Oh no, nak angkat. Tali dia tegang. Bukan dulu. Ni dah. Okey. Ini boleh cair ni kalau lama ni. Okey, cantik. Seko lagi dibagi kata Arab kan. Ini betul-betul untuk Cik Aizul ni. Yang ni. Yang tadi untuk orang lain lah. Tukar lah. Oh, besar lah. Alhamdulillah kan. Kata Arab. Dia. Balik. Nanti kau cepat sikit. Balik dia. Jom. Tengoklah hamba sampai tak nak tengok. Tengok dulu. Aduh. Kau tunggu. Kerapu besar. Kerapu besar. Besar. Cantik. Jom kita pindah. Izan lepas dia ni. Gembira dia. Ada apa dia naik? Wah, ya Allah, besarnya. Sama saya tadi. Nampak? Besar boleh tahan lah. Wah, besar. Alhamdulillah. Tengok tangan aku tu dia. Oh, warna gembira mana? Mesti Alhamdulillah. Angkat sikit macam ni. Angkat gini sikit. Pegang pakai pelaya angkat. Ramai masyarakat kat luar nak tengok. Okey, semua masyarakat kat luar ni dia ikan dia. Untuk netizen kat luar, ni dia, nama dia ketarap. Ikan yang dicari-cari. Alhamdulillah. Ni abang. Tu dia. Ikan apa tu bang? Pasir. Ni polo pasir kasar-kasar dapat. Dia wah, banyak bakal polo naik. Alhamdulillah masih ada. Oh, kerapu. Allah, sikit yang makan. Allahu Akbar, sikit je. Bibir dia je. Sikit je. Nasib baik. Alhamdulillah. Okey. Kerapu. Aduh. Allahu Akbar. Cik Adi naikkan ke kerapu. Kerapu mata hijau. Oh, banyak tu ikan tu. Ikan pasir banyak tu. Pasir besar-besar. Pakai Apollo. Tengok tu. Wah, tengok. Wah, dah kasar ikan ni. Wah, ni dia Adi tengah beraksi Wah, dia nak cari budak hijau katanya. Timun. Alhamdulillah. Ikan belang-belang. Ni jual ikan belang-belang dapat. Timun Cina ke timun apa? Timun batang. Dan pisang pula. Wah, geng-geng Adi tadi kawan dia. Kan timun. Okey deh, ada. Kira je deh. Bagi ucapan sikit lah. Dah naik ke taraf ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah Azul. Azul. Aku dah sambut taraf dengan kau Azul. Cantik. Tu ada bang? Oh, jom pula. Jom pula belakang sana. Belah. Dari jauh lah ambil ni. Allah nak berayak lah. Ada jauh? Ada. Kadang-kadang ada penuh lah. 2-3 ekor dah pasir. Oh, tu bang. Kenapa tu bang? Pasir. Pasir. 7 orang tu bang.
Tim power tu, tim power. Oh, makan keliling ah. Oh, sana makan juga. Betul tak? Pizza Aku tak mancing ah macam gini. Oh, kaki dalam air. Oh, siap masuk kaki tu. Kerapu. Oh, kerapu bintik-bintik dah. Kerapu bintik-bintik lain macam ni naik Macam Oh. Okey. Tadi yang aku mabuk yang cerita dengan dia orang tau. Ada video dia. Dia video di belakang Ada ada. tengok. Wah, besar ha. Oh, besar ikan ni. Li, ambil udang. Aku kejap. Tu, tekong dapat ikan besar tu. Tekong dapat besar. Banyak ikan ni lainnya. Ikan merah ni bang. Kita tunjuk dalam ni. Ni hasil dia. Tunjuk datang sikit lah. Kita datang pada hasil dia. Tunjuk datang sikit lah. Mana barang ni? Alhamdulillah ni sekarang baru pukul 4:30. You je lah. Okey. Barang. Jauh. Kamu jauh. Taram Wah, lekenya. Iya dah. Tuang kau je. Saya penuh. Ya Allah. Boleh saya penuh hari ni. Penuh. Bang, angkat bang. Jangan campak dalam air pula. Okey. Oh, sini pula ha. Adi pula. Boleh. Ketarak saya seorang awak balik. Oh, kerapu. Oh, kena mata je. Tunggu nasib balik tu. Okey. Kalau masuk jangan. Betul kan? Wan apa tu? Wah, kerapu bintik. Cantik punya kerapu. Hai tengok. Ya, tu dia. Kerapu banyak kerapu hari ni. Rezeki kerapu hari ni. Si Adi si Adi petang-petang hari dia Ha, ikan merah. Merah ikan apa tu? Ikan karang Ikan limo. Ikan karang. Lain macam ikan karang kau dapat ni. Ni sini tunjuk ikan karang kau ni. Ikan limo. Ha, tengok ikan karang Adi. Sangkut kat hidung tu. Bau nak cium bau. Wan lagi Tanah merah. Wan tanah merah. Oh, harap. Oh, ketarak betul lah dia naik ketarak. Walau ketarak lah dia. Betul-betul dia bagilah. Alhamdulillah ketarak tak besar lah, kecil je. Dah RM20 seekor ni kan. Sana pula. Kiri kanan tu. Macam mana pegang kiri kanan tu? Sudah. Kiri kanan tu. Mana nak tembak tu? Memang Adi. Bara macam mau cari bara Memang mesti Adi. Ya. Hijau. Lepas ni tak jerakit dah. Air rakit lah. Apa barang air rakit? Okey, ada. Hop. Wah. Ya Allah. Ya. Bagong punya lah. Betul tak pergi rakit lah betul. Betul confirm lah tak pergi rakit. Dah pergi karang apa? Puh. Bosok. Betul dia. Itu yang kau nak cari tadi tadi lah. Petang kau ada Lagi rakit dah ni. Saya tak pergi rakit dah. Dah kena karang. Aizul. Tak nak cakap apa-apa ya. Itu je lah. Kosong. Jangan kasih. Jet lagi. Ada. Oh, kosong kan. Ada lagi. Oh, ada lagi. Tak naik lagi. Oh, kosong. Masuk dalam. Ada lagi. Sok. Alhamdulillah, ketarak besar Oh, ikut jalan menggigil. Saut jauh. Tinggi. Tema saut. Okey. Mantap babon. Oh, dua lah. Dah tunjuk. Jaga. Saut terus. Jo lambat lah Jo.
Dia kena kau tahu. Masuk dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini musim dia Sama dia. Ini lah masih di. Wah, ini dia. Yang tadi Wah, boleh tahan besar. Berapa kilo agak ni? 2 kilo 2 kilo besar. Sama taraf dengan Adi sini. Label dah up Elah. Ada Apollo ni. Terbang. Tak jadi tukun lah kau. Elah. Tengok apa yang tarik tadi. Wah, ni yang tarik nampak. Ketarak kau main-main. Ketarak kau Apollo Wah. Patut terbang mesin aku. Okey, cantik. Oh, junam. Ketarak dah. Abah. Oh, junam. Babah dia ni. Oh, tu dia. Nampak hijau di bawah. Wah, alhamdulillah. Oh, junam ditarik. Saya pernah nak label lah ni. Wah, tu dia. Wah, besar. Alhamdulillah. Ya Allah. Kaki ya Allah. Oh, junam dia tarik Kasar. Alhamdulillah. Okey. Jumpa lagi. Ambil tekong. Oh. Tekong dapat Wah, tu dia. Hai. Tekong tu anak ikan tu tengok Boleh gila lah ni. Wah, ni tekong naik apa ni? Ikan butal. Ini Apollo ke apa ni? Wah, dah hijau lah. Sauk. Hijau. Terbang ke? Okey. Okey. Memang betul lah. Alhamdulillah, misi hari ni dianggap berjaya, amat berjaya amat berjaya, alhamdulillah. Banyak ikan yang dapat dihasilkan hari ni, alhamdulillah. Banyak ikan ketarap, ikan kerapu banyak yang dapat dihasilkan hari ni, alhamdulillah. Nanti aku tunjukkan kau ikan dalam tong sana tu. Boleh katakan separuh tong tu. Banyak ikan tu dia. Alhamdulillah hari ni dimurahkan rezeki hari ni. Okey, nanti sampai darat aku tunjuk ikan semua. Okey. Lupa ni dah nak gerak balik dah nak gerak pergi ke jeti Sungai Musoh. Okey, kita jumpa di jeti Sungai Musoh nanti. Okey, dah ada balik. Ini dah biasa lah. Okey, tu dia mula balik mungkin. Saya ajar Ada sini tadi. Kita dah nak ajar lama. nak balik ke jeti. Jeti Sungai Musoh. Kita dah hampir sampai ke jeti Sungai Musoh Dia Pulau Limau dah. Ada 1, 2, 3. Ni pulau ada ni. Banyak pulau. Ni area Pulau Limau. Kita dah nak hampir di jeti ni. Hampir. Ni semua menarik untuk orang pancing. Kalau spot Pulau Lima je, semua tahu lah. Ada Pulau Lima ni. Boleh tahan gasak lah dia. Kita ambil suasana sikit. Suasana dah petang hampir maghrib. Wah, cantik lah suasana dia. Dah sampai di jeti dah pukul 7. Dah pukul 7 dah sampai jeti. Dah lewat dah ni. Tak tahu nampak ke tak nampak hasil dalam tong nanti ni.
selesai misi hari ni di Sungai Musuh main di area Pulau Batu Putih selesai hari ni, alhamdulillah. Okey, hari ni rezeki alhamdulillah banyak sangat. Banyak ikan baik-baik, ikan ketarap, ikan kerapu, ikan tanda, unga tanda. Okey. Masih ada kat bot lagi tu, jadi aku tak boleh tunjukkan hasilnya lagi. Nanti dah naik darat semua, aku akan tunjukkan hasilnya nantilah. Okey, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang sudi menonton video aku. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain video. Okey. Okey. Tak lupa juga terima kasih pada Tekong yang bawa trip kali ni Tekong Didi namanya memang terbaik, spotnya terbaik dekat area Batu Putih. Alhamdulillah. Okey. Okey, dengan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okey, inilah dia hasil satu hari di laut mana sungai apa? Sungai Musuh. Sungai Musuh, di jeti Sungai Musuh Ni je hasil ini, alhamdulillah banyak. Ikan baik-baik semua. Alhamdulillah.